Hari ini merupakan satu detik penting bagi Kementerian KPKT dalam melaksanakan program yang penuh bererti sempena sentuhan kejayaan SPMB untuk mengerahkan kunci kepada mangsa insiden kebakaran saluran pipe gas di Putra Heights. Kita berjaya mencipta sejarah yang penuh dengan bersifat kemanusiaan dan keprihatinan. Rumah yang telah pun dibakar hangus digantikan dengan sebuah rumah baru selaras dengan slogan KPKT, Rumahku, Syurgaku, Baiti Janati. Setakat akhir bulan November, SPMB telah berjaya membina baru dan baik pulih 15 unit rumah mangsa kebakaran Putra Heights di kampung Kuala Sungai Batu dalam tempoh 6 bulan sahaja. Dari kerja-kerja pembersihan tapak, pembinaan semula sampai serah kunci, 6 bulan kita siap semua. Projek pembaik pulihan ini melibatkan peruntukan 4.85 juta ringgit, 4.85 million, diberikan secara percuma kepada penduduk. Kepada mangsa kebakaran, Kerajaan Madani sentiasa bersama anda. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerajaan Madani akan terus memantau situasi dan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Selangor yang prihatin, memberikan sokongan yang diperlukan. Semoga rumah baru ini memberikan nafas baru dan memberikan anda sinaran kehidupan dan harapan yang baru untuk kita terus melangkah ke depan. Hari ini kita bukan saja berjaya mencapai sasaran, kita berjaya melepasi sasaran. Sasaran 5,000, hari ini kita dah siap 5,450 unit, 25% melepasi sasaran. Dan jumlah peruntukan yang kita dah bagi adalah tinggi. Ini menunjukkan keprihatinan kerajaan. 5,450 unit rumah mesra rakyat berjaya disempurnakan. Kerajaan telah memberikan peruntukan 504 juta ringgit. Ini menunjukkan tanda komitmen serta dedikasi kerajaan untuk membantu rakyat.